0.04 kosong. Sensitivity 28, gold mode kosong. Ni ada barang ni. Sampai 04. Ni indikator dia, nombor ID 14 13 14. Buka all metal pun boleh. Cuma jarak lah masalah. Jarak memang apa-apa mis barang halus pun dia tak dapat jarak yang dalam. 3cm 5cm tu normal. ID 13 14. Sama lebih kurang saya test. Yang ni kecil. Serius sebab pembaris pun dia bergoyang. 11 12 ID. Kecil ni So 0.03 12 ID 12 ID 12 kosong. Nilai kosong sama ke ID 11 12. Indikator dia naik sini. Cuma untuk indikator ni kita boleh bagi dia ubah sikit contohnya jap. Saya pakai yang FC naikkan 20 naikkan 20 boleh lah 20. Nanti tekan balik semula yang sini. So yang ni untuk item kosong. Dia adalah indikator dia naik ni. Indikator ni mampu naik. So yang tu pun FC ni macam ground balance punya ID. So kalau siapa pakai legend, klik kat sini, tekan yang button ni, button all metal ni. Kalau G1 ni, contoh kalau kita naikkan G1 ni, tutup balik, dia akan hanya naik sebelah sini saja. Pasal tak? So yang sebelah ferrous ni kan, non ferrous ni. So nak naikkan dia balik, pergi kat sini. Saya rasa ramai pengguna Nokta tak tahu benda ni. FC ni, ferrous ni, kita naikkan tinggi. So nanti dia akan display lah kat sini. So kalau kita turunkan, nanti dia tak naik untuk indikator ni. So barulah dia akan naik indikator yang sini ni. Alright. Itu saja perkongsiannya.